Pasaran stablecoin hujung minggu ni kembali jadi spotlight bila nilai keseluruhan stablecoin dilaporkan dah melepasi $313 bilion. Yang menarik, bukan setakat USDT dan USDC yang besar, tapi USDS daripada Sky antara yang menunjukkan kenaikan mingguan paling ketara dalam kumpulan stablecoin utama. Untuk trader, benda ni macam bacaan tekanan kecairan dalam sistem. Bila stablecoin supply bertambah, itu boleh bermaksud duit tengah masuk sebagai peluru baru atau duit tengah park tepi sebab orang belum berani ambil risiko besar. Dua-dua boleh berlaku sebab stablecoin ni ibarat minyak enjin, bukan pedal minyak. Jadi cara baca yang betul, kau tengok Bitcoin dulu. Kalau BTC pecah rintangan dengan volume yang real, retest jadi support, barulah stablecoin yang tebal tu nampak macam bahan bakar untuk sambung trend. Tapi kalau BTC masih turun naik macam tak cukup tidur, stablecoin naik pun boleh jadi tanda market tengah pegang cash dan tunggu suasana reda. Untuk Malaysia, ini penting sebab bila BTC tak stabil, alt biasanya yang paling cepat kena hentam dulu, walaupun sekejap nampak hijau. Kesimpulan untuk berita ni, stablecoin yang membesar adalah isyarat likuiditi sedang terkumpul, tetapi arah pergerakan tetap ditentukan oleh struktur harga dan volume pada aset utama. Berita dari Coinbase yang sedang menolak VC Everything Exchange dengan perluasan akses dagangan terdesentralisasi DEX dalam aplikasi ke-84 negara. Ini bukan sekadar menambah butang baru dalam app, ini perubahan besar pada cara orang berinteraksi dengan pasaran on-chain. Dulu, nak swap token dekat DEX, biasanya orang kena keluar masuk wallet, guna browser, connect, pilih DEX, cari pair, bayar gas dan paling merisaukan, tersalah token atau tersalah kontrak. Bila DEX dimasukkan terus dalam app yang ramai orang dah biasa guna, halangan teknikal jatuh. Tapi pada masa yang sama, risiko jadi lebih senang berlaku sebab on-chain ni terbuka. Token scam boleh wujud, liquidity boleh nipis, slippage boleh tinggi dan approval yang salah boleh bagi ruang kepada transaksi yang tak kita niatkan. Jadi di sinilah beza antara akses dan keselamatan. Akses boleh dipermudahkan oleh UI, tapi keselamatan tetap datang daripada disiplin pengguna, semakan alamat token dan kefahaman bagaimana swap on-chain berfungsi. Kesimpulan untuk berita ni, langkah Coinbase ni boleh mempercepat adoption DeFi secara global, tetapi ia juga menaikkan keperluan pendidikan pengguna kerana mudah tidak semestinya selamat. Ripple dilaporkan mengembangkan Ripple Payments ke arah infrastruktur end-to-end untuk pergerakan wang fiat dan stablecoin dengan jumlah proses volume yang disebut sudah melebihi $100 bilion. Ini bukan cerita hype semata-mata, ini cerita plumbing kewangan. Bila sebuah syarikat bina sistem yang boleh collect, hold, convert dan payout dalam satu aliran kerja, dia cuba selesaikan masalah yang syarikat dan fintech selalu hadap, iaitu terlalu banyak vendor berasingan untuk custody, FX, settlement dan payout rails. Untuk rantau macam Asia Pasifik termasuk Malaysia, isu cross-border ni memang real, dari kiriman keluarga, pembayaran bisnes, sampai freelancer yang perlu settlement cepat dan kos rendah. Tapi sebagai trader, kita kena bezakan dua benda, adoption produk dan pergerakan harga token. Adoption boleh naik secara senyap-senyap, tapi harga tetap bergerak ikut liquidity, sentimen dan struktur pasaran. Jadi pendekatan paling waras, tengok data dan struktur carta, bukan sekadar jatuh cinta dengan naratif. Kesimpulan untuk berita ni, Ripple sedang cuba menjadi tulang belakang pembayaran yang lebih lengkap untuk institusi dan itu boleh memberi kesan jangka panjang pada ekosistem. Namun reaksi pasaran tetap akan ditentukan oleh momentum sebenar dan keadaan likuiditi semasa.